Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak di atas segala doa-doa yang baik anda semua. Pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah ni, kita kehilangan seorang insan yang pada pandangan Sam, seorang yang mempunyai hati yang sangat-sangat bersih, seorang yang sangat positif. So mungkin korang ramai kenal dia, seorang yang lantang di parlimen kerana itu adalah tugas dia, tetapi sebagai seorang manusia sangat positif. Dia sangat positif. Datanglah benda yang tak baik, orang buatlah dia macam mana pun, ayat dia adalah dapat. Jarang nampak dia marah. Tak pernah sepanjang umur dekat rumah nampak dia marah. Itulah dia, Mukhtar bin Nadin. So guys, rakyat Malaysia, tolak korang punya politik ke tepi lah. Saya minta kita doa yang baik-baik untuk dia. InsyaAllah doa yang baik korang, saya percaya malaikat akan berhimpun untuk mendoakan semula kebaikan kepada korang.